apa yang korang dapat bila beli Mohawk Dashcam A800S? First, mestilah korang akan dapat front dashcam dulu. Lepas tu, ada rear camera. Rear camera cable pun ada. Nak bagi dia hidup, dia ada sediakan power socket sekali. Ini ialah tool pengumpil untuk memudahkan proses pemasangan korang. And last sekali, korang akan dapat manual. Kalau ada apa-apa masalah, boleh rujuk manual ni dulu. Dia dah ada jawapan dah. Model A800S ni datang dengan kamera depan 4K Ultra HD. Rear camera pula Full HD resolution. Skrin dia 3 inci, IPS panel, dan yang bestnya dashcam ni ada touchscreen. So, lagi senanglah korang nak adjust setting. Dashcam ni lengkap dengan feature-feature seperti loop recording, G-sensor untuk cover time parking. Tambah lagi ada ADAS dan BSD untuk alert masa drive. Built-in Wi-Fi untuk mudah connect terus ke phone, dan Lynx Night Vision untuk bagi rakaman malam yang clear. Dekat tepi ni ada slot untuk microSD memory sekali dengan ada slot Type-C untuk power supply dan juga AV slot untuk rear camera. Pemasangan dia pun memang senang. Tak perlu jadi pomen pun korang boleh buat. Just cucuk je soket ni kat plug kereta korang and dashcam korang dah boleh digunakan. So, kalau korang berminat dengan Mohawk Dashcam A800S ni, hubungi kami sekarang.